Mulai dari masakan Melayu, masakan China juga ada di sini. Dan yang lebih kerennya lagi, kita bisa masuk ke dalam Stadium Merdeka, di mana kita bisa melakukan piknik iftar dengan pemandangan yang sangat cantik. Jom. Satu kebab RM2. Saya tak percaya. Saya nak tengok kebab ayam dengan kebab daging semua RM2 satu. Bazar Ramadan yang paling panjang di Malaysia yang dapat pengiktirafan Malaysian Book of the Record ini sedang berlangsung di belakang. Kambing ada, udang ada, ayam ada, ketam ada, tambah telur ada. Ni tai itik ni. Tai itik. Ni apa tu? Kau. Puding kaya aming. Niat tulus, jalan terus luncur. Tak mau cakap banyak. Depa dah habaq nak tadi. Hampa mai je cepat-cepat. The bazaar here in Kinninghau. Let's check it out. Really quick. It's a lot of food. Setiap kali bulan Ramadan tiba, satu perkara yang hampir semua orang di Malaysia tunggu-tunggu ialah Bazar Ramadan. Dari jauh lagi kita sudah boleh nampak khemah-khemah berwarna. Bau makanan memenuhi udara. Orang ramai berjalan perlahan sambil memilih juada berbuka. Tetapi Bazar Ramadan sebenarnya bukan sekadar tempat membeli makanan. Ia adalah satu suasana, satu pengalaman yang hanya muncul setahun sekali. Dan mungkin itulah sebabnya ramai orang luar yang datang ke Malaysia pada bulan Ramadan berkata, ini bukan sekadar pasar, ini satu budaya. Perkara pertama yang membuat Bazar Ramadan begitu istimewa ialah makanannya. Di satu tempat kecil sahaja, kita boleh jumpa puluhan jenis hidangan. Nasi lemak, murtabak, ayam percik, kuih tradisional, air balang berwarna-warni. Semuanya ada. Bagi pelancong, ini seperti festival makanan. Tetapi bagi rakyat Malaysia, Bazar Ramadan bukan sekadar tempat makan, ia adalah sebahagian daripada kenangan Ramadan sejak kecil. Korang tahu tak, Bazar Ramadan yang kita serbu tiap-tiap tahun ni, sebenarnya dah bermula sejak bila? Budaya Bazar Ramadan di Malaysia sebenarnya dah wujud sejak awal abad ke-20 lagi. Masa zaman kampung-kampung Melayu dulu, peniaga kecil akan jual kuih, air dan lauk berbuka secara kecil-kecilan tepi jalan atau depan rumah. Bila masuk era bandar dan urbanisasi, sekitar tahun 1960-an. Hingga 1980-an, konsep ni makin tersusun. Lama-kelamaan, Bazar Ramadan bukan sekadar tempat beli makanan. Ia jadi budaya tahunan, tempat jumpa kawan lama. Jadi bila korang pergi Bazar Ramadan nanti, ingat, kau sedang berdiri dalam satu tradisi yang dah hidup lebih satu abad. Soalan jujur, Bazar Ramadan ni budaya ibadah yang dibantu perniagaan atau budaya perniagaan yang menumpang ibadah? Hai, aku orang Surabaya, Indonesia yang tinggal di Malaysia. Sekarang aku lagi buka puasa iftar di tempat Bazar Ramadan yang paling lawa. Sejauh ini adalah tempat iftar paling cantik yang pernah saya datangi semasa saya ada di Malaysia. Saya datang dekat Bazar Merdeka di Merdeka 118, sangat dekat dengan MRT. Jadi kalau kita turun di MRT paling cuma 50 meter udah sampai. Lalu kamu harus masuk ke gedungnya, lalu naik eskalator. Dan saat kamu keluar, kamu akan melihat pemandangan secantik ini, di mana banyak tinan, banyak penjajah yang menjual ragam juada. Start from, kayaknya ada yang murah ya, dari RM3, RM2, kuih muih ada, kemarin saya juga tengok. Tak hanya kuih muih, ada juga berbagai jenis makanan. Mulai dari masakan Melayu, masakan China juga ada di sini. Dan yang lebih kerennya lagi, kita bisa masuk ke dalam Stadium Merdeka, di mana kita bisa melakukan piknik iftar dengan pemandangan yang sangat cantik. Jom, sound on. Assalamualaikum semua. Bazar Ramadan Kota Seras dah start. Tahun ni meriah gila korang. Kat sini macam-macam ada. Ada kuih, ada air balang,
Ada lauk pauk. Lagi best, boleh pindah tepi tasik sambil tunggu azan. Nak berbuka atas bot pun boleh. Bayangkan sunset depan mata, angin tasik sepoi-sepoi. Memang vibe Ramadan lain macam. So kalau korang cari bazar yang ada vibe, ada experience, bukan sekadar beli makanan, jumpa kami di Bazar Ramadan Kota Sas. Saya dah ada makanan untuk berbuka. Korang jangan lupa datang. My first time datang Bazar Ramadan dekat Putrajaya. Vibes dia ramai gila. Tahun ni memang jadi tahun pertama saya spend time Ramadan dekat Malaysia. My first Bazar Ramadan, I choose to go to Putrajaya. Dekat sini memang Syifa nak cari makan makanan yang tak ada dekat Indonesia. Macam bubur lambuk ni, lepas tu kuih akok. Tu tak ada langsung dekat Indonesia. Tapi yang failnya disebabkan puasa ni time musim hujan. So last kita berbuka dekat KT je. Ada recommendation tak? Syifa kena pergi bazar dekat mana? Sebab banyak kawan cakap bazar tahun ni macam tak best. Tapi sebenarnya still ramai je orang datang. So komen je recommendation bazar mana yang paling best tahun ni. Rugi tak pergi Bazar Putrajaya. Ini. Let's go. Bos. Kayak biasa, bos. Wih, ada tongmo. Tuh, Mas. Nak tongmo, Mas? Thank you, Bang. Ada enggak ya tonggeng goreng ini? Tadi, yuk. Ini dia durian goreng, bos. Durian berapa, Bang? 5.10, Bang. Oke. Berapa nih, Kak? 1 3 ringgit. 3? Oke. Asli betul-betul udah habis makanan dari tadi aku putar-putar ini. Banyak betul makanannya. Asli mau beli nasi aja antriannya. Aduh. Banyak juga ternyata. Ni asal beratur panjang sangat ni. Beli kebab. Satu RM2. Kebab murah. Satu kebab RM2. Saya tak percaya. Saya dah tengok. Kebab ayam dengan kebab daging semua RM2. Satu. Sama je. Berapa ringgit bang harga murtabak ni? Untunglah RM1.5. Tak mungkin bang. Kepada bangsa Johor, kalau nak harga murah dekat JB, murtabak yang paling murah, yang paling sedap, Bazar Taman Dahlia, cari abang Lantodak. Steady Lantodak. Nak banyak pilihan lah. Harga? Harga okey. Harga kat sini okey Tak ada mahal sangat? Semua murah-murah kata. Ya, kat sini yang paling murah. Paling murah? Kena order yang tu lah. Akan order. Saya belanja ini boleh? Boleh. Sebab RM4. Murah dan sedap. Murah dan sedap Biasa kalau mi kawah tempat lain berapa ringgit? RM6-7. Kat sini RM4. Oh ni kira murah ni. Macam ni lah saya sayang. Tapi terima kasih lah kekalkan harga murah ni. Yang tu popular kat sini. Kita cari harga yang RM2.5. Ini semua RM2.5 kuih? Ya, Webi. Kalau tempat lain berapa ringgit ni? RM3. Ni antara sate yang paling murah lah dekat kawasan ini. Dia jual cucuk untuk ayam RM1, untuk daging RM1.20. Syukur Alhamdulillah, hari ini saya berada di Bazar Ramadan Taman Dahlia. Makanannya sedap-sedap tetapi harganya sangat berpatutan. Jadi kepada warga JB yang inginkan juadah yang sedap untuk berbuka puasa tetapi pada masa sama harganya berpatutan, datang ke Bazar Ramadan kita dekat sini. Okey, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bazar Ramadan juga menjadi tempat orang bertemu. Ada yang datang bersama keluarga, ada yang keluar dengan rakan-rakan selepas kerja. Walaupun orang ramai, suasananya tetap santai. Orang beratur dengan sabar. Peniaga melayan pelanggan dengan ramah. Dalam kesibukan itu, ada rasa kebersamaan yang sukar dijelaskan. Yang membuat Bazar Ramadan benar-benar istimewa ialah maknanya. Ia bukan hanya tentang makanan, ia tentang menunggu waktu berbuka, tentang berkongsi rezeki, tentang kegembiraan kecil yang hanya muncul pada bulan Ramadan. Sebab itu bila azan hampir berkumandang, semua orang mula bergegas pulang. Kerana di sebalik semua kemeriahan itu, tujuan akhirnya tetap sama, berbuka bersama orang tersayang. Akhirnya Ramadan datang kembali dan kali ini ada berita baik untuk warga sekitar Rawang. Orang Rawang tahu tak Bazar Ramadan yang paling panjang di Malaysia yang dapat pengiktirafan Malaysian Book of the Record ini sedang berlangsung di belakang Star Market Bandar Puteri Rawang sepanjang bulan puasa ni. Dekat sini kalau korang nak cari juadah berbuka puasa memang banyak gila pilihan tau. Untuk makanan wajib pada bulan Ramadan ni murtabak mesti kena ada lah kan. Lain tu tepung pelita warisan Melayu ni jangan dilupakan. Dan tak salah kan kalau korang balik tak bawa tinjau yang panjang-panjang macam kedai ni. Dan aku tertarik juga dekat kedai abang ni
sebab ada jual gulai kawar. Dan setakat gulai kawar, giabuk besar macam ni pun ada. Dan bila bulan puasa ni, tekak pun dah harga kan. Ni air balam berderet-deret kat kedai. Kalau korang cari sate-sate kan, dekat sini pun ada jual tau. Jangan risau. Cari makanan rem macam cemek molek, jala emas, laksa, kedai ni ada jual. Pada peminat yang makan manis-manis, ni puding karamel pun dijual kat sini tau. Pada peminat makanan klasik macam akuk kedut pun ada. Lain tu kalau nak cari rojak-rojak buah pun ada. Kebab ayam, kebab daging. Kedai akak ni pula ada jual pelbagai jenis kuih-muih yang dah siap packing. Yang nak cari cakul yang jenis berperisa tu kan, ada banyak pilihan dekat kalau sini. Datang sini nak makan dekat sini pun tak ada masalah sebab dia sediakan ruang untuk makan. Dan ada juga untuk bazar Aidilfitri tu nanti. Actually kan dekat sini ada banyak lagi makanan yang best-best. Mana-mana orang sekitar Rawang, jom kita datang serbu sini. Kalau kali kami 3 kali. Okey, Mak. Ini bubur nasi, ayam cari. Ini satu mesin RM5. Kambing nak. Nasi goreng kambing ada, udang ada, ayam ada, ketam ada, tambah telur pun ada. Ayam Korea. Ayam masak merah, ayam masak putih, masak putih. Bazar Ramadan Stadium. Nak buka dah ni, kita tengok apa ada. Laksa baling. Dah habis dah. Baru siap ni kak. Ni kami ni. Ni set. Oh ni kuih, hamba cari kuih ni. Nama apa dah kuih ni? Ya, saya. Ya, saya. Ni tai itik ni. Tai itik. Ni apa tu? Puding kari raming. Puding raming. Terima kasih beli kabur kaki ayam. Ya, kabur kaki ayam. Si kau maksud nasi kabus tak? Kokak dah siap kokak. Kita mari beli lagi. Mari pemasan Ya. Kepada Korang Amin, puding karamel kat sini menjadi tau. Hari ni, tim Baling Viral nak tunjuk makanan apa yang best dekat Bazar Ramadan Baling. Hampa cari nasi tomato, daging masak hitam, sambal telur. Boleh singgah dekat Tuna Kitchen. Kami jumpa mutabak tebal-tebal, besar-besar tau kat sini. Bukan ayam dengan daging je dapat ada, kambing pun dapat ada sekali weh. Kat sini ada bihun sup, daging, perut, urat dan lemak. Racikan dengan cendol pun ada apa. Kat sini pelbagai jenis ayak balang tau. Mai singa. Kebab. Kebab ayam ada, kebab lagi ada. Hampa kalau nak buka dengan makanan ringan-ringan, boleh makan kat sini pelbagai jenis kuih tau. Hampa kalau nak cari mochi yang montok-montok, gebu-gebas, hampa boleh main dekat Hai Mochi. Manis, suka dan repeat. Dekat sini dia pun ada nasi kerabu dan nasi kukus. Okey apa, jangan lupa main tau dekat Tuna Kitchen di Bazar Ramadan Baling. Okey, niat tulus, jalan terus luncur. Tak mau cakap banyak, mereka dah habaq nak kata tadi. Hampa main je cepat-cepat. So, orang-orang Baling, jemputlah datang beramai-ramai ke Bazar Ramadan Baling. Let's go check out the bazaar here in Kenninghau. Let's check it out. Really quick.
It's a lot of food. It's food everywhere. What should I try, y'all? What do y'all recommend? Oh, sorry, little man. Oh, that chicken look good. I need to come back and get some of that chicken. Oh, there's a lot of food out here. Oh my goodness. It's a lot of food, y'all. It's a lot. Like, how do you choose? How do you choose? There's so much, so much. Thank you. It's so much. And I don't feel like eating right now, but I probably should. Oh, look at that fried chicken. Okay, the fried chicken is calling me. But yeah, put in there y'all favorite things to get at the bazaar. And don't say everything. Hi, what's your name? What's your name? Where you from, ma'am? My name is Myra. I'm from Sabah. Hi, Myra. So you said I should try one of these? Yes, it is very good. What are they? Taco balls. Taco balls? Yeah. Okay, I'm about to do it. Okay, let's do it. Hey, y'all, I had to get some fried chicken wings from here. The chicken wings look so good. Look, they look good. The chicken wings look good. Let's go. Mungkin bagi kita yang membesar di Malaysia, Bazar Ramadan sudah menjadi perkara biasa. Tetapi bagi orang luar, ia adalah sesuatu yang sangat unik. Mereka melihat bagaimana satu masyarakat boleh berkumpul setiap petang dengan suasana yang meriah tetapi tetap penuh adab. Dan dari bazar yang sederhana itu, mereka memahami satu perkara penting tentang Ramadan di Malaysia, bahawa kegembiraan tidak semestinya datang dari perkara besar. Kadang-kadang, ia datang dari satu bungkus makanan dan senyuman peniaga di gerai kecil. Kalau anda sendiri pernah pergi ke bazar Ramadan, apa makanan yang paling anda cari setiap kali sampai di sana? Adakah murtabak, air balang, atau kuih tradisional kegemaran? Kongsikan di ruangan komen. Kerana kadang-kadang, satu makanan kecil di bazar Ramadan boleh membawa kembali 1000 kenangan. Arus Story dari lensa dan cerita. Bukan sahaja dihayati, tapi dipelajari.